Situasi di Iran ni dia berbeza daripada Venezuela. Venezuela tu bentuk muka bumi dia memang memudahkan untuk sebarang peperangan berlaku, penawanan dan sebagainya, dan dekat dengan Amerika. Dia duduk di benua Amerika, dia duduk di belakang dapur Amerika. Amerika baling senduk sampai dekat Venezuela. Mudah Amerika bertindak terhadap Venezuela. Dalam konteks Iran ini pula, dari segi geografi dia memang geografi yang begitu susah. Rantau teluk ni di sebelah kanan itu negara-negara teluk Arab sama ada UAE, Qatar dan sebagainya, memang padang pasir yang sangat luas sampailah ke Saudi. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah Iran, Iraq dan sebagainya adalah gunung ganang yang begitu dalam, yang begitu tinggi dan sebagainya. Dan Tehran tidak duduk di pesisir, tapi duduk di wilayah dalam, malah lebih dekat lagi Tehran itu ke Azerbaijan berbanding ke negara-negara Arab. Itu kedudukan dia. Jadi untuk tawan sesebuah negara atau pemimpin, mesti dia kena tawan ibu negara tersebut. Dia tak boleh tawan tempat lain, dia kena tawan ibu negara. Jadi kita melihat bahawa dalam konteks Iran, Amerika nak praktik apa yang dia buat terhadap Saddam dahulu pun sebenarnya tetap tak sama walaupun dia walaupun duduk di sempadan. Kerana kalau kita pergi ke Iraq, kita akan tengok bentuk muka bumi dia tak sama dengan di Tehran. Apatah lagi nak dibandingkan dengan Venezuela yang begitu mudah kerana geografi dia dan juga kedudukan dia dengan Amerika tu dekat. Jadi dalam konteks Iran ini, untuk Amerika pergi terus-menerus mendarat di sana, kemudian melakukan aksi serangan, tawan dan sebagainya, nampak gaya agak mustahil. Mustahil itu berlaku disebabkan dua perkara. Yang pertama disebut secara geografi, yang keduanya dari segi sekutu. Amerika dalam dia berperang di Middle East, sama ada di Iraq satu ketika dahulu ataupun Afghanistan kalau kita consider part of Middle East walaupun geografinya di sebelah sini, ataupun mana-mana negara lah, sama ada di Syria dalam memerangi ISIS ataupun di Libya dan sebagainya. Amerika sangat bergantung kepada sekutu dia. Iraq dalam perang teluk, bukan perang 2023, perang teluk, 40 buah negara. Termasuklah negara-negara yang berada di sekitar itu, boleh katakan hampir kesemuanya bekerjasama dengan Amerika, maka barulah Amerika boleh mengambil tindakan. Dan kalau hari ini kita tengok, lepas daripada perang teluk itu, maka Amerika membuat satu keputusan besar, iaitu mengalihkan begitu banyak dia punya pangkalan tentera dia ke teluk. Dia ada pangkalan tentera laut dia di Bahrain, pangkalan tentera udara dia yang besar yang ada di Qatar, di Doha. Kemudian dia ada pangkalan tentera juga di UAE dan negara-negara sekitar itu. Dan semua pangkalan-pangkalan tentera itu adalah pangkalan tentera yang membantu dia dalam sebarang peperangan yang berlaku di rantau Middle East. Termasuklah dia ada pangkalan di dalam Turki sendiri. Kerana Turki adalah anggota NATO, jadi ada beberapa stesen yang letakkan senjata-senjata canggih, teknologi, radar dan sebagainya, yang ia amat membantu ketika mana Amerika nak lakukan serangan terhadap Iraq dalam perang teluk dan juga dalam perang menentang Saddam Hussein pada tahun 2003 sehingga 2007, begitulah dahulu ya. Jadi itu cara perang Amerika di Middle East, satu benda yang sukar sebenarnya tanpa sekutu. Hari ini apa yang berlaku ialah, kita sebut dah tadi, pasal geografi dah berbeza, sukar untuk mereka tawan Iran. Yang keduanya, mereka memerlukan sekutu untuk bekerjasama. Tapi dalam konteks di Middle East pada hari ini, terutamanya selepas daripada 2023 berlakunya perjanjian damai di antara Iran dengan Saudi, ia menyukarkan Amerika untuk mengasak sekutu-sekutu dia bekerjasama sepenuhnya untuk dia melakukan serangan terhadap Iran. Kita boleh ambil contoh dalam perang Israel lakukan terhadap Iran pada bulan Jun 2025 yang lalu. Perang 12 hari itu, yang mana Amerika minta tolong kepada negara-negara sekitar itu untuk beri bantuan kepada Israel. Mereka tidak berikan bantuan. Walaupun untuk memudahkan cara dan sebagainya. Dan kita ambil contoh bagaimana Saudi. Yang ini didedahkan sendiri oleh Amerika ya. Saudi ada order sistem pertahanan udara daripada Amerika. Tetapi sistem pertahanan udara itu telah diminta oleh Amerika untuk diberikan kepada Israel dahulu. Sebab apa? Sebab Israel telah pun semakin drain, semakin kehabisan. Untuk hari-hari yang ke-10, ke-11 itu semakin kehabisan sistem pertahanan udara dia. Maka diminta Saudi untuk serahkan perkara itu, dibenarkan untuk bagi kepada Israel. Tapi Saudi tidak benarkan. Ada begitu jugalah dalam bentuk-bentuk yang lain. Mereka tidak bekerjasama. Bukan semata-mata kerana disebabkan oleh perjanjian damai antara Saudi dengan Iran tadi, yang mana hubungan di antara kedua negara semakin baik dan ia berjangkit kepada sekutu-sekutunya. Tetapi negara-negara yang berada di Middle East itu, terutamanya negara-negara teluk, mereka tahu risikonya kalau perang berlaku di Iran. Kalau perang berlaku di Iran, maka mereka juga akan terkena tempiasnya, terutamanya negara-negara yang ada pangkalan tentera Amerika. Bila mana itu berlaku, maka negara ini juga jadi huru-hara. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana Dubai, bagaimana Abu Dhabi, Doha, bandar-bandar yang menjadi satu gemerlapan dunia
yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan pembangunan, yang penuh dengan bisnes, satu dunia bagi kat situ, tiba-tiba perang berlaku, apa jadi dengan negara tersebut? Maka mereka juga akan bermasalah. Maka sesekali, sama ada mereka itu memang sekutu Amerika ke, ataupun mereka baik dengan Iran, ataupun mereka berlakon baik dengan Iran ke, sukar untuk kita terima hakikat bahawa mereka akan bagi kerjasama supaya perang itu melanda. Kenapa? Walaupun sedikit serangan balas Iran boleh balas bila mana mereka attack mereka, tetapi ia yang sedikit itu juga tetap akan menghuru-harakan negara-negara Arab. Maka sukar bagi Amerika nak dapatkan sokongan negara-negara Arab. Tapi kalau terus-menerus Amerika masuk sebagaimana Venezuela, jalan kepada Amerika itu agak sukar. Paling kuat pun mereka akan berdepan dengan satu tentangan yang menyebabkan akan adanya satu perang panjang di antara mereka dengan gerila-gerila Iran. Walaupun mereka berjaya untuk mengebom Tehran, pusat takbirannya dan sebagainya, tetapi pasukan IRGC ini yang bukan kecil pasukan ini dan juga dana mereka boleh melakukan satu gerakan gerila daripada kawasan pergunungan dan sebagainya yang menyebabkan Amerika akan terheret dalam perang bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, boleh jadi 20 tahun juga sebagaimana perang mereka di Iraq, juga perang mereka di Afghanistan. Jadi Amerika boleh memulakan perang dengan senang, tapi Amerika cukup sukar untuk mengakhiri perang. Trump yang orang kata tak apa nak cerdik ni, sebenarnya dia cerdik. Dia baca benda tu sebab apa? Dia tengok bagaimana gagalnya Bush terhadap Iraq dan juga Afghanistan dahulu menyebabkan Amerika habis 5 trilion dalam 2 peperangan tersebut sahaja. Kalaulah Iraq yang memang dah tak cukup kuat dah waktu itu dan juga Afghanistan yang lagilah tak kuat, habis 5 trilion, duk ada berapa belah trilion pula mereka nak habiskan dalam perang mereka di Iran. Ya boleh jadi mereka buat juga. Ada dia sebab orang ni cerdik macam mana pun, kuasa besar macam mana pun, macam orang panjat pokok lah. Tiba masa walaupun dia hero, kaki panjat pokok, tiba masa dia akan pijak ranting dan dia akan jatuh. Sama juga dengan mereka, kalau dia tak cerdik, dia masuk Iran, perang akan jadi panjang, mereka akan sukar untuk menamatkan perang tersebut yang berakhir dengan mereka akan berdepan dengan krisis ekonomi dalam konteks negara mereka sendiri. Buku ini berbeza dengan buku-buku yang kita tulis sebelum ini, yang tumpu secara sepenuhnya kepada Palestin, kepada Israel, atau tumpu sepenuhnya kepada gerakan-gerakan politik yang ada dalam negara tersebut. Tapi buku ini dia pergi lebih luas. Eloklah kita berhenti daripada melihat kes yang berlaku di Timur Tengah ini secara runcit-runcit. Datang isu Syria, kita kerumun dekat Syria. Datang isu Iran, kerumun dekat Iran, bahas dekat situ. Semua tujuan untuk lihat isu secara runcit-runcit ni bertujuan untuk pecah-pecahkan kita. Sebaliknya melihat isu secara keseluruhan, melihat isu secara akar konflik tersebut, dan kita ada penumpuan kepada siapa sepatutnya yang kita tentang dan siapa sepatutnya kita sama-sama perjuangkan. Itulah yang terkandung dalam buku ini, tuan-tuan.